Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada rakan-rakan non-muslim yang hadir pada malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Terima kasih secara pengurusi yang berbahagia kekanda saya Tuan Haji Muhammad Sabu, Timbalan Presiden Parti Islam Malaysia PAS, yang berhormat Tuan Haji IR Khalid Samad, Ahli Parlimen Shah Alam, merangkap Timbalan Putrajaya Negeri Selangor, Malaysia PAS Negeri Selangor. Yang berbahagia Ustazah Wan Hasrina, Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Selangor. Sahabat saya yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Asbullah Ridwan, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor. Yang berhormat Tuan Charles Santiago, Ahli Parlimen Kelang. Yang berbahagia Saudara Kia Arumugam, Wakil Suaram pada malam ini. Dan seterusnya kepada semua rakan-rakan pimpinan PAS di semua peringkat, rakan-rakan pimpinan daripada komponen Parti Pakatan Rakyat, Keadilan, DAP yang turut hadir, dan juga pimpinan-pimpinan masyarakat yang dihormati sekalian. Pertama, pada malam ini saya ingin memberi satu penegasan semula. Setelah sekian kali kita membuat penegasan ini yang nampaknya masih tak dipahami oleh UMNO dan Barisan Nasional, bahawa kami yang akan turun bersama dengan Bersih 2 pada 9 Julai akan datang adalah turun dengan aman, dengan selamat dan sejahtera, InsyaAllah. Tidak ada sebarang provokasi dan tidak ada sebarang tindakan untuk mengkucak-kacirkan, malah mengancam keselamatan dalam negara, keselamatan peniaga, keselamatan pengguna jalan raya, keselamatan negara, InsyaAllah. Cuma apa yang saya nampak yang rasa terancam bagi dua ini ialah UMNO dan Barisan Nasional. UMNO yang terasa terancam dengan himpunan Bersih ini. Apa boleh buat? Kita telah membuktikan dalam himpunan Bersih 1 tidak ada kekacauan. Malah media-media antarabangsa telah memberi fokus kepada himpunan Bersih 1, dan mereka telah memberikan satu pengiktirafan kepada Badan Sukarelawan Jabatan Amal yang bertugas mengawal keadaan pada waktu, sehingga mereka mengatakan ini adalah the best traffic marshal in the world. Dia namakan Jabatan Amal Traffic Marshal. Tak apalah, sebab dia tak kenal. Kita berjaya. Macam mana kita nak ancam keselamatan dalam keselamatan negara kita? Saya tengok dalam himpunan Bersih 1, bukan setakat kita mengawal lalu lintas, kita mengawal keselamatan petugas-petugas kita, peserta-peserta bersih. Bahkan selepas daripada pulangnya semua peserta bersih ini, Jabatan Amal ini membersihkan kawasan dengan memungut sampah-sampah yang berceceran. Dirakam oleh TV Al Jazeera. Wartawan Al Jazeera beritahu pada saya, seluruh dunia saya menyaksikan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat. Saya tak pernah tengok satu skuad, suatu badan sukarelawan yang begitu berdisiplin seperti Jabatan Amal yang ada dalam negara. Kalau sampah pun kita kutip, takkan kita nak bakar kereta, takkan kita nak bakar bangunan. Tapi nampaknya mereka telah melancarkan satu provokasi yang melampau. Mula-mula berkata-kata kita nak berhimpunan yang sama
Selangor pada 9 hari bulan. Sebelum itu dia peleceh, dia persenda, dia maki hamun kita. Dia kata himpunan ini haram. Himpunan 9 hari bulan Julai yang akan dilakukan oleh Persib adalah salah di sisi undang-undang, haram, tak boleh. Tiba-tiba dia pun nak buat himpunan juga pada 9 hari bulan. Ini apa cakap macam ni? Satu masa dia kata himpunan itu haram. Tiba-tiba dia juga nak buat himpunan pada hari yang sama. Saya kata, kalau perkata Ibrahim Ali mahu menduga kekuatan mereka, sejauh mana orang sokong mereka, buat 8 hari bulan sehari sebelum. Nak tengok berapa terak, berapa lori, berapa kenderaan yang akan mengikuti rally mereka, himpunan mereka. Lepas perkata-kata nak himpun 9 hari bulan, tiba-tiba pemuda UMNO mengeluarkan kenyataan juga nak himpun 9 hari bulan. Dulu dia kata orang berhimpun bersih satu ni beluk-beluk jalanan. Hai, sekarang dia nak jadi beluk pula dah. Dulu dia kata beluk jalanan. Saya masih ingat lagi, masih terngiang di telinga saya kenyataan biadab daripada ketua pemuda UMNO. Tiba-tiba sekarang dia pula nak mengadakan himpunan pada 9 hari bulan yang sama. Kenapa tidak buat 10 hari bulan, 1 hari selepas himpunan bersih? Tak padang guna perkasa, tak padang guna pemuda UMNO, guna pula seni silat lincah. Saudara, bukan mereka saja pandai ilmu silat. Jangan saudara perlekeh pemuda panah. Dalam pertubuhan seni silat lincah itu pun ada pemuda-pemuda panah. Dia kata batalkan bersih kerana saya selaku maha guru, saya tak boleh kawal emosi anak buah saya apabila bertemu. Kalau tak boleh kawal, tak usah jadi maha guru. Kalau tak boleh nak kawal, tak usah jadi maha guru. Kalau betul tak boleh kawal, himpun hari lain. Kenapa nak turun pada hari yang sama? Betul. Apa yang saya tahu dalam sejarah pendekar-pendekar negara kita, pendekar ini biasanya bertinggi budi pekerti dia. Tinggi tahap kesabaran, itu nama pendekar. Sikit-sikit nak gaduh, itu bukan pendekar, itu panas parah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, laisa syadidu bisur'ah, walakin asyadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah seseorang itu dinamakan pendekar ketika mana dia boleh merebahkan dan menjatuhkan musuhnya. Tetapi seorang itu dinamakan pendekar apabila dia mampu mengawal dirinya tatkala dirinya dalam keadaan marah. Itu pendekar. Ni tak syok ceramah 20 minit. Saya dah hormati sekalian. Kita bukan nak minta sesuatu yang lebih. Kita bukan minta sesuatu yang lebih. Kita hanya minta sama. Kita hanya minta satu keadilan. Supaya kita menyertai sistem demokrasi dengan pengurusan yang adil dan telus. Masalah sekarang pilihan raya dalam negara kita semua orang tahu. Berat sebelah. Dari segi media berat sebelah. Kita tak boleh akses dengan media arus perdana. Kalau kita ada hanya harakah pun 2 kali seminggu untuk ahli sahaja. Nak jual harakah secara terbuka, salah. Ramai peniaga-peniaga harakah disita kedainya, ditangkap kerana menjual harakah. Hari ini nak jual harakah macam jual dadah. Salah. Sama juga dengan jual baju bersih. Jangan jual baju bersih, jual bundle foto-foto punya baju.
di Indonesia sebagai contoh, mereka boleh berkempen dalam televisyen, mereka boleh berkempen dalam khabar arus perdana. Kita tak boleh. Ini yang kita minta, antaranya lah. Ada 8 perkara yang kita minta. Antaranya ialah kita minta supaya kita boleh akses dengan media secara saksama sebagaimana apa yang dimiliki oleh mereka. Dia nak ajak kita bersaing, tak apa. Nak tomoy ke, nak silap ke. Tapi biar sama Melaka, janganlah tangan kita diikat, mulut kita disumbat, kaki kita ditambak, kemudian diajak kita bersilap. Oh, dia kata tak adil lagi kah? Selama ini. Kalau tak adil, macam mana Pakatan Rakyat boleh menang di 5 buah negeri sebelum ditumbangnya di negeri Perak? Ya, saya kata tak adil. Sebab tak adil itulah kita menang 5 negeri. Kalau adil, kita sudah menang 10 atau 12 buah negeri. Itu pun tak faham tak? Kerana tidak adil lah kita hanya menang 4 atau 5 buah negeri. Saya percaya kalau pilihan raya itu dilakukan secara adil, kita boleh berkempen dalam TV 1, keadilan boleh berkempen dalam TV 2, DAP boleh berkempen dalam TV 3. 12 buah negeri telah kita tawan. Mungkin 14 buah negeri. Jangan sampai ambil habis, nanti dia kata kita tamak. Saudara, dia beritahu, dia kata, apakah syar'inya anjur bersih? Kawan-kawan dah berhujah. Saya nak jawab satu. Masa tak tanya. Apa syar'inya buat bersih, himpunan bersih? Daripada mana hujah sama? Saya nak beritahu saudara, ada orang datang ke rumah saya, bawa kita. 3 orang datang bawa kita. Dia kata, Ustaz, tolong beritahu pemuda-pemuda PAS tarik diri daripada bersih. Saya kata, kenapa? Kerana himpunan ini bertentangan dengan Islam. Saya kata, apa nak dia? Sebab saya tengok dia bawa kita. Dia tanya, apa nak dia? Dia kata, anjuran himpunan bersih ini boleh mendorong berlakunya kebinasaan dalam negara. Dia pun baca ayat, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu dalam lembah kebinasaan. Saya kata, kalau saya jamin untuk beri keadilan, untuk beri keamanan, kesejahteraan, tidak berlaku provokasi, macam mana? Contoh bersih satu kita telah buat. Betul, masa bersih satu tu ada satu kedai datang ke pejabat pemuda, klaim. Dia klaim dengan Dewan Pemuda, minta Dewan Pemuda bayar kos kerugian yang dialami oleh kedai. Saya tanya dia, apa kerosakan yang dialami? Kita hantar wakil pergi siasat. Kita pergi ke kedai dia, memang dia kata habis tunggal langam, meja terbalik, kursi terbalik, periuk kali masuk dalam sup masuk dalam nasi, habis kacau bilau kedai saya. Okey, kita siasat, siapa yang punya angkara ini, siapa yang melakukannya? Dia kata FRU tembak dengan water cannon dalam kedai. Dekat kampung Masjid Jamek, di area Masjid Jamek. Saya kata, kalau kamu tahu FRU yang lepaskan air water cannon dalam kedai kamu, yang kamu klaim kat pejabat pemuda itu pasal apa? Oh, dia kata ada seorang datang ke kedai dia, menyamar, mengatakan wakil Dewan Pemuda, isi borang, senaraikan kerugian yang dialami, kemudian klaim di pejabat Dewan Pemuda sedia membayar kos kerugian. Oh, macam tu. Tak apa. Saya keluarkan satu borang baru, saya isi semua data-data kerugian yang saudara alami, kemudian saya klaim ke pejabat FRU, kerana FRU lah yang menyebabkan saya mengalami kerugian. Saudara, kalau tidak ada provokasi, tak ada masalah. Cuma saya bayang, kita beragak, FRU tu kiri kanan, polis belah kanan, FRU belah kiri. Jabatan amal kita duduk di bahagian depan. Beragak, hidup keadilan, hidup bersih. Jangan bertahap. Jangan kacau. Sampai di pintu istana kita berserah memorandum kita. Kemudian kita balik. Saya rasa aman, damai, tak ada apa-apa. Macam dia kontrol, dia kawal himpunan sambutan Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan
kebanyakan tu, berpuluh ribu berhimpun di bandar Kuala Lumpur tu. Jam jalan raya kiri kanan, tapi tak ada masalah. Dikawal dengan baik. Kenapa himpunan bersih mesti disembuh? Macam hari ini, dia tabur, paku, skru di kawasan Pati. Kemudian dihantar MF, dia kata himpunan bersih, himpunan pelancaran bersih di Stadium Melawati pada malam ini dibatalkan, ditangguhkan pada 2 hari bulan, hari Sabtu ini, kerana nak beri laluan kepada perlawanan bola sepak antara pasukan Malaysia dengan Taiwan. Sekian daripada Sekretariat Bersih. Wassalam. Takbir. Pandai juga dia. Orang terima SFF tu yakin, confident, macam datang daripada Sekretariat. Ada pula orang marah kenapa buat pada hari ini sama dengan perlawanan bola sepak. Saya kata saja kita pilih hari ini supaya ramai. Kat sini pun kuning, dekat Stadium Buka Jalil pun kuning, insyaAllah. Sebab pasukan Malaysia pakai kuning. Apabila kita cakap begitu, dia tukar baju pasukan Malaysia, dia pakai hak minggu malam ni. Melampau sampai hati tu. Pasukan Malaysia kita pakai hak minggu. Tak apalah, biru-biru lah, kita harap menang lah dengan Taiwan. Baik, apa yang saya nak sebut sekarang, dia beritahu, dia kata, ini binasa, ini akan mencetuskan huru hara, kekacauan, ganggu keselamatan. Saya kata tidak. Lepas tu dia kata dalam Islam pun tak ada ustaz demonstrasi. Saya kata siapa aja dalam Islam tak ada demonstrasi. Kalau orang biasa pergi ke Mekah, buat kerja haji, buat kerja umrah, dia akan beralak daripada Mina, daripada Muzdalifah ke Mina. Dia akan beralak daripada satu jamrah ke satu jamrah. Sambil-sambil beralak dia kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa tu? Demonstrasi lah tu. Demonstrasi tu orang putih, bahasa Melayu dia panggil tunjuk perasaan. Betul Abang Mak? Saya tak tahu salah, saya tak tahu pandai Inggeris ni. Jadi Melayu dia kata tunjuk perasaan. Tunjuk perasaan artinya kita orang Islam diajar supaya tunjuk perasaan benci kepada syaitan, benci kepada syirik, dan tunjuk perasaan bahawa Allah Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha agung. Kita lontar di jamrah, ambil batu kecil lontar. Tu guru ajar di masjid, dia kata lontar syaitan. Itu sebenarnya demonstrasi, tunjuk perasaan, benci pada syaitan. Bukan betul-betul nak lontar syaitan. Kalau betul-betul nak lontar syaitan, apa ambil batu kecil? Ambil batu besar lah. Celaka punya syaitan, ambil kau, bagi sedikit. Kalau ambil batu besar, 7 orang dia lontar, penuh kawasan jamrah tu. Kita ambil batu kecil itu simbolik, nak tunjuk, nak isytihar bahawa umat Islam benci kepada syaitan. Balik, jangan bawa pelangan syaitan. Satu. Yang kedua pula, Nabi ajar kita marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman wa fi riwayatin wa laysa wara'a dhalika min al-iman habbatu khardal rawahul jamaah. Nabi kata siapa-siapa yang tengok, yang tahu berlakunya kemungkaran, kefasadan, kekejian, penyelewengan, pecah amanah, rasuah, pembaziran, maka dia mesti ubah dengan tangan dia, iaitu dengan kuasa dan keupayaan dia. Tak mampu dengan tangan, ubah dengan lidah. Nasihat, ceramah, forum, wacana, debat, khutbah. Tak mampu dengan lidah, maka ubah dengan hati, dengan perasaan. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Maka tidak ada iman selepas daripada itu, walaupun hanya sebesar biji sawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ramai yang baca hadis ini dia terjemah dengan makna tegur. Tegur dengan tangan, tak mampu tegur dengan lidah, tak mampu tegur dengan hati. Terjemahan itu silap. Bukan tegur, ubah. Falyughayyirhu, taghyir. Taghyir makna ubah. Lamul amar yang ada pada perkataan falyughayyirhu adalah lamul amar. Al-amru tufidul wujub. Wajib kita ubah kemungkaran yang berlaku di hadapan kita. Jangan biarkan kemungkaran itu berluasa. Ubah dengan tangan, dengan kuasa. Tak mampu, ubah dengan lidah.
mampu ubah dengan hati, dengan perasaan. Ada orang terjemah, ubah dengan hati, dengan perasaan, maknanya duduk diam. Jangan terlibat, jangan join. Saya kata, kalau ubah dengan hati, dibaca dengan makna diam, sampai bila kemungkaran itu nak berubah? Saudara tengok kemungkaran, diam. Saudara tahu Perdana Menteri pergi luar negara buat lawatan dengan isteri dia 17 juta dalam tempoh 3 tahun. Imam Perdana Menteri 8 juta dalam tempoh 3 tahun. Rumah dia duduk saja 48 juta maintenance dalam tempoh 4 tahun. Sewa saja 18,000 sebulan. Bil api saja 160,000 sebulan. Bil air 33,000 sebulan. Bayar sewa bulanan 18,000 ni. Takkan saudara kata, ya. Kalau diam, tak berubah. Nabi kata, wala yatawara adzalika minal iman. Tak ada iman orang yang membiarkan berlakunya kemungkaran yang demikian itu. Habis itu, ubah dengan hati itu macam mana? Ubah dengan perasaan itu macam mana? Kena tunjuk perasaan secara benci kepada maksiat. Secara benci kepada kemungkaran. Secara benci kepada penyelewengan dan pecah amanah. Secara kena tunjuk perasaan itu. Tunjuk perasaan tadi bahasa orang Melayu. Orang putih kata demonstrasi. Saya dah betulkan dengan Bapak tadi. Orang putih panggil demonstrasi. Nak tunjuk perasaan. Habis itu kenapa nak buat ramai-ramai? Habis itu kalau buat seorang-seorang, bukan FRU datang. Ambulans datang dulu. Tak percaya terang pergi tunjuk seorang-seorang dari jalan. Ha? Saya bangun subuh pagi esok pergi kat taman-taman tu. Hidup, bersih. Datang. Ingat FRU? No. Ambulans. Ini orang gila kampung mana datang. Tak boleh tunjuk seorang-seorang. Kena tunjuk ramai-ramai. Tunjuk satu kampung, dia tak peduli. Tunjuk satu negeri, dia tak peduli. Kita nak tunjuk satu negara, insya-Allah pada 9 hari bulan ini, insya-Allah. Boleh? Berapa hari bulan? Semula, berapa hari bulan? 9 hari bulan dia pergilah. Kena tangkap, lawyer dah beritahu tadi. Dia sediakan perkhidmatan. Saya selaku ketua muda nak umum lagi malam ni. Bukan nak umum bonus. Nak umum lagi malam ni. Bukan sebagai khidmat lawyer. Khidmat perubatan pun kita sediakan, insya-Allah. Ada tim doktor kita yang akan berkhidmat secara sukarelawan. Yalah, aku kena belasah sikit. Luka sana nak bagilah dia punya perawatan kecemasan. Tapi saya beritahu, saya sebenarnya doktor tak datang pun tak apa. Hari itu memang dia datang untuk membekalkan perawatan tu sebenarnya. Ubat resdung tu. Siapa-siapa yang ada penyakit resdung, habis tu bombong tak jadi juga. Datanglah 9 hari bulan. InsyaAllah. Habis keluar ni ubat-ubat ulat-ulat resdung ke hidung ke mulut dia keluar ni. Tak percaya datang. Tak sampai malah fatal. Saya nak umumkan yang kedua ialah, oleh kerana dia kata tadi yang malam ni batal, pindah hari 2 hari bulan, maka 2 hari bulan ini insya-Allah kita akan kuningkan seluruh negara di mana saja saudara berada, saudara pakai baju kuning, insya-Allah. Kebetulannya 2 hari bulan ini kerajaan melancarkan hari satu sukan, satu negara, begitulah lebih kurang. Jadi dia kerja dia berlari dia itu. Sekolah ke sekolah, bank ke bank, dia berlari. Jadi kita pun pada hari itu akan keluar pakai baju kuning untuk raikan suasana pada hari tersebut. InsyaAllah. Boleh? Sebagai wamak, raktai dia panggil. Raktai untuk 9 hari bulan. Jadi sekarang masa dah tamat, saya dah berikan amaran. Maka insyaAllah saya akhiri ucapan saya. Kalau tadi saudara K. Arumugam dia baca puisi, jadi saya pun nak jawab puisi dia. Saya pun tak tahulah puisi ke sajak ke entam je lah. Saudara dengar je lah macam mana. Tajuk dia bersihkan negara. Rasuah berselera. Rasuah berselera di laman politik negara. Fitnah membusuk kelam politik.
boros, bazir, berluasa. Buntu politik negara. Tipu membawa rosak politik negara. Ketidakadilan, rosak lumpuh politik negara. Keangkuhan, hilang seri politik negara. Rasuah, fitnah, boros, tipu, ketidakadilan.